Hai rakan-rakan, berhenti rehat sekejap. Cuaca panas. Kat sini saya nak kongsi beberapa tips untuk kita kekalkan stamina kita semasa cedok buat kerja. Yang pertama, kita mesti ada tidur yang berkualiti, tidur yang tidak diganggu. Okey. Tidur ni sekurang-kurangnya 6 jam sudah memadai untuk kita rehat. Seterusnya aktiviti regangan. Contohnya buat regangan tangan kita, bahu kita dan sebagainya untuk nak relaxkan balik badan kita. Seterusnya makan. Okey, pastikan makanan dan minuman kita tu, diet kita lah seharian tu berkhasiat, cukup dengan vitaminnya yang lengkap, keperluan-keperluan untuk badan kita lah, barulah kita buat kerja ni steady. Dan yang paling penting sekali adalah air kosong ni, sekurang-kurangnya 1 botol. Tips yang lain boleh komen, kongsi dekat bawah ni. Terima kasih.